What up gang, tahniah kepada coach Ijam Masri. Siapa lagi kalau bukan fighter dari Malaysia ni, boxer, professional boxer daripada Malaysia yang baru-baru ni berjaya menang di Jakarta, Indonesia dengan kemenangan TKO. Mantap coach. Jadi harapnya untuk kemenangan peringkat seterusnya lagi coach Ijam boleh menang. Yalah, aku rasa korang pun kenal. Apa tak kenal Ijam Masri ni? Mana combo dia 1, 3, 4 tu orang laju asyik. Lagi kalau siapa-siapa yang korang pernah tengok filem yang baru-baru ni, apa tu? Si filem apa entah. Alah, filem yang ada yang silat tu, si Tarung Unforgiven Tarung ke? Tarung tak silap aku. Coach Ijam tu ada lakon kat situ. Tak salah aku Tarung. Tarung Unforgiven tu. Coach Ijam ni dia ada berlakon kat. Dia ada berlakon time tu yang dia kalah tu. Itu dalam berlakon je lah. Kalau kau jumpa depan-depan, pisang kau. So, apapun, congrats kepada Coach Ijam. Semoga untuk layak ke peringkat seterusnya di Jakarta. Terbaik Coach Ijam. Apa pendapat korang kan? Komen sikit di Sports Right Down.